solat guna kerusi ataupun solat duduk ni bergantung kepada ketidakmampuan dia. Dia tak bolehlah nak tinggal semua sebab satu keadaan dia tak boleh nak buat. Sebagai contoh, dia tak boleh nak lipat lutut. Jadi tak bolehlah dia nak tinggal rokok sebab dia hanya tak mampu untuk lipat lutut dia, yang tak memungkinkan dia untuk duduk di bawah. Kalau dia boleh berjalan, tak boleh dah nak tinggalkan takbiratul ihram, tak boleh. Sebab takbiratul ihram itu rukun dalam solat. Contoh, dia tak boleh nak lipat lutut dia. Okay? Allahu Akbar. Gitu. Kemudian rokok, dia boleh rokok macam biasa. Kemudian waktu dia nak sujud saja sebab dia tak boleh nak lipat lutut dia, maka dia sujud dalam keadaan dia duduk. Mana dia sujud? Allahu Akbar. Kemudian pada rakaat berikutnya, dia bangun balik untuk qiyam seperti biasa. Tapi kalau dia tak boleh nak bangun, maka waktu tu dia duduklah sepanjang daripada solat dia. Cuma tak boleh tinggal takbiratul ihram. Boleh ingat yang tu? Dengan maksudnya, yang mana yang dia mampu untuk buat, maka dia kena buat. Dia tak boleh dia tinggalkan.